Ya, hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap semua sihat. So hari ni kita bukan nak bincang isu biasa. Kita nak bincang tentang sumut flotilla dan juga nasib saudara kita dekat Gaza. Okay. So apa itu flotilla? Flotilla itu adalah kapal konvoi kemanusiaan antarabangsa. Okay. So dia membawa harapan kepada penduduk Gaza. Okay, dia membawa bantuan makanan, ubat-ubatan kepada penduduk Gaza yang telah terperangkap lah selama bertahun-tahun ni. Okay, so baru-baru ni konvoi itu telah dipintas dan ditahan oleh tentera rejim di perairan antarabangsa. Okay. Itu bukan sahaja melanggar peraturan maritim, tapi itu adalah penindasan terang-terangan terhadap usaha kemanusiaan. Okay, so rakyat Malaysia pun dekat sana lah, as we all know. Okay, Ardel, Zikrana, Heliza Helmi, Hazwani Helmi dan juga ZRA semua tu. Okay, so tapi aktivis ramai lah dalam antarabangsa sumut flotilla tu, sebab dia antarabangsa kan. So dari pelbagai latar belakang. So mereka ni ditahan semata-mata nak cuba menyampaikan bantuan. Okay, so diorang sekarang ni bawah tahanan, walaupun status keselamatan diorang disahkan baik, tapi kita tetap risaulah. Okay, so kita kena faham sumut flotilla ni adalah simbol. Okay, dia adalah simbol lambang solidariti dunia menentang kezaliman dan sekatan yang tidak berperi kemanusiaan di Gaza. Okay, so kita tuntut pembebasan segera semua aktivis. Kita nak desak pihak antarabangsa bertindak. Okay, bantuan kemanusiaan ni wajib sampai kepada mereka yang memerlukan. Okay, so komen apa-apa dekat video ni supaya dia capai engagement dan juga sampai kepada pihak yang berwajib dan juga semua orang tahu. Okay, semua orang tahu. So komen lah, kalau nak komen apa pun tak kisahlah. Kopi maca ke, pokok tu kenapa tumbang ke, cakap je apa-apa. Okay, so share juga video ni supaya ramai lebih tahu apa yang berlaku dekat Laut Mediterranean tu. Dan juga doakan keselamatan mereka yang berjuang atas nama kemanusiaan.